kami datangkan sebanyak 6 episod dibarisi oleh ilmuwan yang terkemuka. Datuk Setia Profesor Madya Dr. Haji Anhar bin Haji Opir, Datuk Haji Badli Shah bin Haji Alauddin, Dr. Sheikh Shahrizan Sheikh Muhammad. Fardu Ain, suatu kewajipan bagi setiap individu Muslim yang mukallaf. Apa yang dimaksudkan mubah dalam hukum taklifi? Ia adalah pilihan, iaitulah al-khiyar bainal fi'li wat tarki, pilihan sama ada nak dibuat ataupun nak ditinggalkan. Hukum wadai yang 7, masih ingat? Pernah kita ambil tahu? Seteguh manakah kepercayaan kita dalam mengimani 6 rukun iman ini? Mempercayai ini adalah kita mempercayai dengan penuh keyakinan bahawa Allah Ta'ala lah yang menciptakan alam ini dan Allah lah Tuhan yang paling berhak disembah, dan kepada Allah lah kita tujukan segala pergantungan hidup kita. Rukun Islam mendidik kita tunduk pada Yang Maha Esa. Adakah semua jenis air adalah sama dari segi status kesuciannya? Jadi ini air yang disebut sebagai air yang suci dan menyucikan. Kita tak nak masyarakat salah faham dengan air mustakmal ini. Dia air yang suci, tapi dia tidak boleh nak menyucikan. Ini selalu kekeliruan berlaku dalam masyarakat. Najis pun ada klasifikasi. Kena belajar tentang jenis darah wanita dan juga tempohnya. Perlu juga tahu membezakan warna darah. Tempoh ini bukanlah satu perimeter yang perlu dipegang sahaja. Namun untuk mengetahui haid dan nifas itu, terutamanya untuk membezakan antara haid nifas dengan darah istihadah, perlu juga merujuk kepada warna-warna darah. Mandi wajib, besar impaknya dalam ibadah kita. Rukun wuduk jangan diambil ringan. Rukun-rukun wuduk ni terbahagi kepada 6, yang mana ke-6 mesti dipenuhi. Kalau kurang daripada salah satu ni, maka wuduk kita tidak sah. Kita semua solat, tapi tahu tak rukun solat ada berapa? Ulang kaji bab puasa pun ada di sini. Tidak terhenti di situ. Ulang kaji bab zakat fitrah pun ada di madkhal. Mana habis sembahyang hari raya, kita pun barulah nak membayar zakat fitrah sebenarnya. Boleh, tetapi hukumnya adalah makruh. Haji dan umrah, pelajari teorinya sebelum berangkat ke sana. Bila kita melihat yang Allah sebut, bagaimana seluruh pelosok dunia datang tanpa mengira warna kulit, bahasa pertuturan, budaya setempat, kita dapati maha benar Allah Ta'ala. Ketika kita berada di tanah suci Mekah, kita melihat kepelbagaian umat Islam. Ada bajunya berwarna-warni macam rama-rama, ada yang dengan topi yang pelbagai. Kita merasa kehebatan. Secara global seluruh pelosok dunia mengenali Allah.